Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan keizinan kepada saya untuk membacakan pada malam ini dengan persembahan yang pada saya puas dan saya seronok dengan bacaan saya. Saya boleh berkarya, saya boleh membawa dengan tabakat qaror, nawa, jawab dan jawabul jawab dengan baik. Walau bagaimanapun, biasalah di dalam atas pentas pembacaan kita di luar pentas 100%, tapi di atas pentas mungkin akan jadi 70%. Tapi sepanjang 30 tahun saya dalam dunia tilawah ini, dan kali ketiga saya berada di pentas kebangsaan 2016, 2023 dan 2025 ini, inilah bacaan yang paling saya bersyukur. Saya puas hati juga atas berkat doa daripada kedua ibu bapa saya, Hajah Zarah dan juga Haji Hanafi. Sejujurnya saya dah berubah daripada pekerjaan sebagai seorang freelance kepada seorang cikgu atas kehendak keluarga dan juga ibu ayah untuk meminta saya ini masuk dalam bidang perguruan. Maka saya turut, dan tapi saya pun berada dalam bidang tahfiz model ulul albab di SMK Mahat Muar, sekolah lama saya, dan jadi guru di situ. Semestinya banyak yang saya telah korbankan untuk pembacaan pada hari ini. Pada sebelum ini saya banyak berkhidmat di pentas kebangsaan dan juga banyak di pentas antarabangsa. Sejujurnya di lubuk hati saya yang paling dalam ini, saya nak sangat sampai ke peringkat antarabangsa, dan sebenarnya saya nak sangat habiskan untuk tahun ini kerana banyak lagi perancangan saya untuk pembangunan Al-Quran dan pembangunan ummah, terutamanya dalam bidang pembacaan Al-Quran dan taranum Al-Quran. Kerana bidang seni taranum Al-Quran ini tidak sama sekali dengan menyanyi lagu biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doakanlah saya, mudah-mudahan Allah beri keizinan kepada saya untuk pergi ke peringkat seterusnya, dan insya-Allah saya tekad untuk buat yang terbaik demi bangsa Johor dan juga demi Malaysia, tanah air tercinta, Malaysia Madani.